Pakatan Harapan terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti bagi membentuk Kerajaan Negeri Johor selepas pilihan raya negeri, kata calon PH Tun Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik. Beliau berkata keutamaan PH adalah membentuk kerajaan yang stabil demi kepentingan rakyat. Namun fokus utama ketika ini ialah mendapatkan mandat daripada pengundi terlebih dahulu. Mazli berkata demikian ketika ditemui di Johor Bahru pada 3 Julai. Menurutnya, PH tidak menutup pintu kepada mana-mana pihak yang berkongsi matlamat membangunkan Johor. Beliau turut menggesa rakyat memberi sokongan kepada PH dalam PRN Johor sambil menegaskan sebarang kerjasama hanya akan diputuskan selepas keputusan pilihan raya diketahui. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat. Beras basmati, parboiled atau steamed, lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La 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 la, la sela.